Masuk usia 40-an, ramai yang baru mula sedar dengan status kewangan. Bukan sebab gaji tidak cukup, tetapi sebab dulu tidak pernah ada perancangan kewangan. Ramai yang dulunya tenang dengan pendapatan tetap, hari ini mula terasa sempit. Bil bertambah, hutang menekan dan simpanan hampir tiada. Hakikatnya, masalah kewangan di usia 40-an tidak berlaku semalam. Ia berpunca daripada sikap bertahun-tahun. Semasa muda, duit masuk habis dibelanjakan. Tak sempat fikir soal tabungan kerana pada waktu itu rasa masih panjang lagi perjalanan. Bila masa berlalu, tabiat itu menjadi beban. Gaya hidup melebihi kemampuan. Hutang semakin bertambah dan bila diuji hilang pekerjaan atau kesihatan terganggu, hidup menjadi gelap kerana tiada asas kewangan yang kukuh. Inilah realiti yang ramai sedang hadapi hari ini. Bukan kerana mereka tidak pandai mencari duit, kerana tidak pernah disiplin urus duit. Usia 40-an bukan lagi masa untuk eksperimen. Jika tabungan belum ada dan hutang masih banyak, inilah masa untuk mula buat perubahan besar. Mulakan dengan asas. Yang pertama, simpan sekurang-kurangnya 10% pendapatan setiap bulan. Yang kedua, belanja selepas menabung, bukan menabung selepas belanja. Yang ketiga, elakkan hutang ansuran. Yang keempat, tambah ilmu kewangan secepat mungkin. Yang kelima, sertai circle yang betul, iaitu circle yang bercakap tentang menabung, melabur dan membina masa depan. Dan yang keenam, setiap kali pendapatan bertambah, naikkan simpanan, bukan gaya hidup. Kerana hakikatnya, status kewangan kita hari ini bukan disebabkan oleh nasib. Ia hasil daripada tabiat kita bertahun-tahun. Dan tabiat yang sama juga akan menentukan siapa diri anda 5 atau 10 tahun akan datang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.